Kita semangat-semangat ni kita kena faham asasnya apa. Lepas tu wang ringgit tuan-tuan keluarkan, tenaga tuan-tuan keluarkan, perah otak macam mana nak buat, semuanya pahala. Baru kita faham. Taklah kita pergi barat semangat begitu. Kita berharap dengan kefahaman. Itu tanah wakaf. Kan? Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi. Nampak kemungkaran, ubah dengan tangan. Fa in lam yastati' fa bilisanih. Tak mampu dengan lisan. Fa in lam yastati' fa biqalbihi. Tak mampu dengan hati. Wa dzalika adhaful iman. Itu selemah-lemah iman. Maksudnya kalau dah hati itu lemah, tak. Mana kalau tak langsung dengan hati, tak ada iman lah. Bottom dia paling kurang dengan hati. So tuan-tuan berharap dengan tenaga, dengan apa semua tu, kita faham, oh aku bela Palestin sebab itu tanah wakaf kita. Selain diberi isu kemanusiaan dan sebagainya, itu tanah wakaf kita. Itu. Jadi barulah ada pahala setiap peluh yang kita keluar, kita apa pun yang kita buat untuk Palestin, kita sebarkan jari ni, kita sebarkan daripada FB ke IG ke apa semua, baru ada pahala. Baru kita lebih bersemangat dan tidak pernah berputus asa. Bukan semata-mata time kecoh ataupun panas macam ini baru semangat. Barulah boikot barang-barang itu sentiasa. Sebab dia dengan ekonominya itu nak merampas tanah wakaf kita. Barulah sentiasa. Taklah tengah panas macam ini boikot. Lepas tu beria-ria makan kat situ balik kan. Dengan kefahaman tu kita bergerak. Barulah sentiasa sebab aku tak nak orang yang menyumbang untuk merampas tanah wakaf ini. Aku tak nak beli. Maknanya kalau terpaksa sangat, barulah. Terpaksa sangat, tak ada pilihan, barulah. Kalau tak, pilihan tu bukan pilihan utama. Atau di Gaza contohnya kan. Selain isu kemanusiaan, banyak masjid-masjid tanah wakaf yang berada di sana. Kan? Yang kita perlu pertahankan, tolong, bantu dan sebagainya. Masjid, hospital wakaf, bila wakaf tu milik kita. Wilayah persekutuan Muslim. Dan semua orang Muslim bertanggungjawab untuk sama-sama menjaga. Dan satu hari nanti kalau negara kita katakan na'udzubillah, orang serang pun, orang luar dengan kefahaman wakaf yang sama akan datang bantu kita. Tak sekiranya Melaka Tombang siapa yang datang? Bukan saja orang Turki datang. Kerajaan Demak, Sultan Pati Yunus syahid. Sultan Pati Yunus, Sultan selepas Raja Fatah, syahid di Melaka. Tak ada kena-mengena pun dengan Melaka. Bukan saudara mara dia pun. Di atas bangunan Eva Mosa itu adalah Masjid Agung Melaka. Kan? Sebab tu mereka datang serang. Tentang kalau pergi Melaka, Eva Mosa itu jangan lupa sedekah Fatihah kepada pejuang-pejuang gugur syahid pada 15/11. Kenapa mereka datang? Kenapa daripada Aceh datang? Kenapa di tempat-tempat datang? Kenapa perlu